Yang baru join live saya, biasanya dia akan tanya berapa harga emas hari ni. Saya jawab, hari ni harga emas RM605 untuk dapatkan 1 gram. Mesti dia akan jawab, wah mahalnya, takutlah nak mula. Kalau kita tengok harga emas pun dah takut, itu antara tanda kita belum ada ilmu emas. Sebab kalau dah ada ilmu, kita akan tahu harga emas 2-3 tahun akan datang lebih mahal berbanding hari ni. Jadi hari ni harga emas murah lah. Ramai yang takut nak mula simpan emas. Dia takut beli je rugi. Esok entah-entah turun ke, entah-entah naik lagi ke. Sebab tu guru saya pesan dalam buku ni, dalam simpanan emas, jangan kita selalu tengok harga yang menyebabkan kita takut nak simpan emas. Kita tengok berapa gram dah kita yang berjaya simpan dalam poket. Sebab lebih banyak emas yang kita ada, lebih kaya. Harga ni persoalan masa je. Makin lama kita simpan, makin untung kita. Untuk jangka pendek itu memang ada turun naik. Jadi untuk jangka pendek, simpanlah dalam bentuk duit. Jangka panjang, alihkan dalam bentuk emas yang mana nilai dia lebih terjamin lah berbanding duit tu. Jadi bila kita dah mula simpan untuk emas, duit kita tak mudah bocor. Saya ni sangat boros berbelanja. Tapi dah beku dalam bentuk emas, saya dah tak gatal tangan, dah nak cair, nak guna balik duit saya ni. Dan kita dapat untung dari sudut kenaikan harga emas, at least 2 tahun depan, harga emas kita dah naik. Tapi kalau ada satu je, tak untung juga. Konsisten je 1 gram sebulan, 2 tahun lagi emas kita dah ada lebih 12 gram setahun. Lebih banyak emas yang kita ada, lebih untunglah kita. Jadi yang baru nak bermula, fokus kepada bajet kita walaupun serendah 1 gram sebulan ataupun RM100 sebulan dan dapatkan buku wang emas ni untuk kita kaya dengan emas. Siapa yang berminat nak mula menabung emas, pergi dekat profil saya ataupun boleh DM saya hari ni.